Ayam buttermilk ni creamy dan wangi sangat. Sampai pinggan pun sayang nak cuci. Hai korang, Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? So, untuk masak ayam buttermilk, mula-mula saya nak goreng dulu ayam yang diperak dengan tepung basah. Lepas tu saya gaulkan ayam ke dalam adunan tepung kering. Kemudian bila minyak dah panas, saya masukkan ayam yang telah dicelup dengan tepung kering. Cepat dan mudah sangat bila memasak ayam goreng menggunakan kuali honeycomb. Sebab kuali ni jenis cepat panas dan tak melekat. Tips untuk goreng ayam tepung tak jadi keras, masa menggoreng tu api jangan terlalu kuat supaya ayam tu masak dengan sekata. Bahagian dalam dan bahagian luar akan menjadi lebih crispy. Untuk masak kuah ayam buttermilk, kita perlukan susu cair, margarin atau butter dan kita perlukan irisan bawang merah, bawang putih, cili padi dan daun kari. So, mula-mula panaskan margarin dalam 2 sudu dan kacau-kacau sehingga cair. Kemudian saya masukkan bawang merah, bawang putih dan juga cili padi yang telah dihiris. Cili padi tu kalau nak lagi pedas, bolehlah letak lebih sikit, baru sedap kan. Lepas tu masukkan juga 2 tangkai daun kari yang telah dibasuh bersih. Kalau korang ada pokok daun kari belakang rumah, pergilah petik. Kalau saya ni beli dekat kedai je. Okey korang, bila bahan-bahan tadi sudah kekuningan, kita masukkan 1 tin susu cair dan saya masukkan juga cream cheese dalam 2 keping. Nak masukkan cheese brand apa-apa pun boleh. Kalau tak nak masukkan cheese pun okey je. Kemudian saya masukkan perasa seperti garam, serbuk perasa dan juga sedikit gula putih. Saya juga masukkan sedikit serbuk lada putih. Kacau-kacau, bila kuah dah pekat, boleh masukkan ayam yang telah digoreng. Kacau-kacau sampai kuah sedikit pekat dan kita rasalah sikit. Kalau rasanya dah mantul, boleh tutup api. So, ayam buttermilk kita is done. Masya Allah, ayam buttermilk kita super creamy, kuah pekat dan yang paling penting rasanya Allah bagi sedap. Semoga video ni bermanfaat untuk anda. Thanks for watching. Bye-bye.